Tengok nama kita. Az Patin. Apa benda? AZ Patin. Nak tahu kenapa AZ Patin? Nama mak saya Azizah, nama ayah saya Zulkifli. AZ Patin. Semula ada Lan Patin. Ada tak ke Lan Patin, Pak Usul, Kancil Patin. Raja Kancil, Gerobak Maju. Banyak. Boleh makan tak ke? Jadi hari ni saya tunjuk ni. Ini apa ni? Ini sambal tempoyak. Sambal tempoyak ah. Sambal tempoyak betul. Faham panggil sambal tempoyak. Eja dia tambah tempoyak. Kita boleh bagi orang faham, kita cakap tempoyak. Ini pes. Ini pais. Pes. Bahasa eloknya bakunya pais. Kita nyebutnya pais. Pais ya. Murah-murah ya, 20 hingga 20 ringgit eh. Ya, mengikut saiz lah. Ini tengok menu ni ya. Menu Az Patin ni. Nanti orang pergi ke Jengka boleh jumpa lah ni. Boleh. Roger lagi di mana nombor lagi? telefon ada. Cawangan ni di mana lagi? Saya tak adalah cawangan, saya buka kedai. Mana sekarang ni HQ dia dekat Jengka lah. Kajang. Kajang dekat mana? Dekat Kajang. Sarjana Impian. Sarjana Impian. Okey. Sarjana Impian. Ingat muka saya. Ini dia. Saya dah rasa tadi memang power kau lah. Memang kau. Dia yang penting apa ikan patin ni kalau nak sedap. Ya. Kalau nak sedap Kebersihan. betul-betul patin faham ikan tersebut. kebersihan. Tak, dia bukan tempoyak kan? Banyak tempoyak ke kurang tempoyak ke ataupun macam mana? Ikan memang ikan. Tempoyak pun kita kena campur lah. Tempoyak manis, tempoyak masam. Ada orang kata kena banyak tempoyak baru sedap. Yang itu kita dia taklah banyak sangat. Mana kita kena campurkan tempoyak manis, tempoyak masam, tidak menggunakan Dia ada rahsia tak? tidak menggunakan asam keping. Tidak menggunakan asam keping. Daun kesur. Mana orang Mana faham. kampung kita letak daun gesing. Tapi kau takut orang sini tak makan daun gesing. Yalah. Boleh. Ini dia jual berapa satu ni? Ni 18. 18 hari ni ikan patin. Boleh makan malam ni ya? Kalau makan dengan petai lagi sedap. Sampai petai tadi. Satu. Ni sampai petai. Ni sampai petai dia. Tadi kan saya cakap dah. Jadi bagus. Jadi ada promosi selama 3 hari. 3 hari di Sampai Ibu ni. esok. Ibu. Semua orang Mall. tahu panggil ada Ibu Mall. Ibu Mall. Ibu Mall. Di bawah sekali ni. Jadi terima kasih orang Koi ya. Terima kasih orang Koi ya. Ni orang Koi. Dia ni dia jadi orang Koi jelah. Orang Koi. Ongkah tau. Kita ongkah kita. Terima kasih ya. Baik. Mudah-mudahan laku hari ni. InsyaAllah. Hari pagi, hari siang pukul apa? Pukul 10 pagi 10 malam. Saya tadi sempat dah makan nasi. Tahu pukul Malam boleh. Duduk sini je. Jadi jumpa lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Saya kontak tangan Baik. Semoga berjaya paten Pahang. Terima kasih. Alhamdulillah.